Mga warriors, warriors, mga warriors. Berapa air? Berapa? 11.22. Ha? 11.22. 11.22 geng. Tengah hari baru turun. Okay. Lewat sikit ni, lewat sikit. Ting-ting sa bumabataw, mga warriors, warriors, warriors. Wow, jiwa kena kental, hujan ribut taufan, ombak bergelombang, aku tidak goyang. Gas orang belakang. Wah, besar. Ui, putih tu oi. Tali dia tak ada dah. Oh, terus guys. Betul. Kasihan. Ini. Okay guys, mari kita sambung. Oh, lu pusing. No. Okay guys, udah ke strike guys. Angkut. Ya. Tekong strike. Ikan apa tekong? Oh, dapat. Pasti ikan apa dia? Oi, besar oi. Dunia ada berapa kilo eh? 20 kilo ni. Elah, kecil lah maksudnya. Kecil ke so? Allah. Cik main pula. Nak saya tolong tangkap ke? Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah dapat. Okay, letak. Alhamdulillah dapat ni. Tanpa saya buang masa. Dah, ambil kamera. Sabar. Aduh. Dia dah kalut dah tu. Dia dah kalut lah. Ayah dia dapat ikan. Dia kalut lah. Alhamdulillah. Tu dia. Tak tipuk. Ada kot sekilo ni. Kilo tu ni. Dia ada tu besar-besar. Kita tunggu. Asa mak dia ada lagi tu. Okay, kita mengeluh. Okay. Alhamdulillah dapat Gorgon 4 tipuk. Kampung udang. Okay, saya buat pambut bottom tea pambut tea. Okay, ni kira gorgon yang pertama hari ni lah. Setengah hari kan turun. Okay, tengah hari kami turun ke 11.20 kot. Lewat sikit lah ni. Yang kedua. Kedua guys, kedua. Besar tau. Oh, saya kena bagi dia sekang ya, tahu? Dengan bagi nok. Ikut arah tali tu tau. Percaya ni. Mana so? Ni habis saya bang. Dua ekor kan. Dia follow ni. Hang baling. Ada empat. Tak ada. Dia follow. Kawan dia follow. Oh. So. Tak apa ni sama dah. Main tengok. Ha? Tak apa, ayah sauk tengok ni. Okay, Arakan je. Allah, besar no. Allah. Tak boya guys. Allah. Ui, tarik gitu. Oh, tarik padu. Me risau. Saya risau. Apa? Saya cameraman. Cameraman selalu selamat ya guys. Ya. Okey, ayah. Dia naik tau. Kita ni. Nanti lo dia naik entah apa usap. Tak. Allah. Pandai nak Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang besar sikit. Yang besar sikit daripada tadi kan. Dia semakin besar tadi tu follow tu. Ada lagi tu. Ada mak ayah dia follow. Okay. Kita cuba ni. Tak kita dapat lagi ni. Mana ayah punya. Okey kan. Kita cakap udang mati. Dari kepala sampai ke ekor macam tu je. Okey, tak payah buang kepala-kepala apa. Sebab kita nak monster. Kita nak monster ni. Jangan lupa tu saya punya. Okey dah. Kejap je, sekejap lagi mesti makan. Ikan.
Bagi dia makan sikit kejap, bagi rasa dia makan tu. Tarik, pum, baru kita balik. Faham tak? Bagi dia tarik dulu sikit. Tarik. Bagi dia tarik pi dulu sikit je. Terus sentak kuat air. Rasa dia makan? Sekan sikit. Ada lagi tu. Ayah buat ni dulu. Saya buat ikan ni dulu. Oh, kacau dengan punya. Allah. Tak lah, buat saja tidur. Namen. Dah kalau biar kat lama-lama buat sangkut yang hang punya ni, bahaya. Nana. Yang dapat ikan ni. My fish flew away. Ya, buat ni. Dapat air, dapat ikan. Dia makan ni, Bok. Kita kena rasa. Ni, kau. Dah. Dah dapat yang ke berapa ni? 3. Yang ketiga ni. Yang ketiga tu kecil sikit lah. Yang ketiga. Okey. Yang paling kecil. Yang ketiga. Ni yang paling kecil lah. Antara 3 tu. Dia. Tipuk yang hari ni kita kutip pak tipuk. Dia apa? Dia main kan. Kadang-kadang dia main sekumpulan. Jadi kita kutip lah. Ada lagi rasanya tu. Kita nak ambil yang besar lagi tu. Okey, syamah. Teruskan geng. Lanjut kumpau. Ada dah dapat ikan apa? Kapur lah, dapat ikan kapur tadi. Nak ikan kapur. Tapi yang gorgon apa pak tipuk dia tak rasa lagi. Kita tunggu bagi dia pula. Teruskan. Okey. Dia dah tak makan dah, jadi kita nak pindah lokasi lain lah. Ada 3 ekor aja ikan pak tipuk kat sini lah. Tempat tipuk ataupun dikenali sebagai pecah poyok. Pecah poyok, pak tipuk, lagi apa apa batu ke apa tak tahulah. Tapi yang saya tahu 2 nama tu lah. Pak tipuk dengan pecah poyok. Ikan tu. Siakak batu ke apa tahu orang lain sebut. Tak tahulah kan. Tapi ada banyak nama juga ada ikan ni pun. Okey. Kita pindah tempat lain lah. Kita dapat ikan ni. Okey, lama sangat sunyi. Kita pindah tempat lain pula. Sangkut. Tengok rasa tengok dia. Betul? Tak. Ada ikan? Tak. Tak ada ikan? Sangkut kot. Betul. Benda jadi lagi sangkut. Okey, tak apa sangkut tu. Okey, sambil pindah lokasi kita trolling sikit. Mana tahu rezeki kita kan. Mana tahu kokok sangkut kokok. Bobi kan. Ada rezeki dia sangkut. Okay, kita bottom drift kat sini. Oh, makan lagi. Makan dah. Makan tadi. Belum. Dia main. Okay, tahun ni kita dapat gorgon tu ni. Gorgon 8 kilo kan. Saya ni tak bawa yang letak kat dada tu Oh, order dah. Boleh pegang lah. Boleh rakam macam ni 2 kali ni tak bawa benda tu. Ya, lagi hari kita nak rakam ya. Ini macam duk seduk-seduk ni. Ikan ke? Tengok ikan. Helikopter mengejar kita. Helikopter. Okey, sini kita. Okey, bertentang dengan pulau tu. Dan 2 pulau ni. Kita ambil yang pulau tu. Besar tu yang ada
Daun-daun hijau tu. Pulau terendak, tukun terendak. Lepas, jangan lepas. Oh, dia dapat besar. Main. Wah, besar weh. Besarnya. Allah. Oh, terbaik. Ayah. Okay, 2 video. Wow. 2 video ni. Enggak. Video tak. Video handset, video kamera GoPro. Dalam oi. Sah. Apa lagi main bagi dia di atas ayang je. Ayang. Macam apa tu? Gerut je. Mari angkat terus tu. Angkat terus. Ya, anak ayah. Terbaik lah. Kelo dia ni. Saya buat bunyi tu. Sini sikit. Terbaik. Besar. Ayah pandai mancing. Kilo ni. Hari ni tak mabuk Tak. Hari ni tak mabuk. Oh ni. Hari ni main tengah hari ni tak mabuk. Hebat. Dia patah balik. Oh, helikopter patah balik. Ada helikopter. Helikopter Navy ke apa ni? Kelabu Navy. Okay. Lanjut. Syah. Strike. Jig. Jig strike yang kecil lah, tak besar kan. Oi, apa? Krisi. Jig strike skisi. Boleh tu. Oh, jig. Mighty jig 40G Mighty jig 40G digandingkan dengan apa? SC hook nelayan randuk. Dia makan. Alhamdulillah. Boleh tu. Okay, dah boleh. Off. Pam. Mantap. Ada. Sap. Tak sangat. Gerut. Lut. Alah. Dah apa? Sarjan. Dapat sarjan pula. Ambil. Oh, boleh lah tu besar. 4 jari je lah. 3 4 jari. Ya. Ni ada korel banyak. Okey, pergi nak terjun. Okey, budak ni nak terjun. Di pulau, terjun. Terjun dah. Ada jaket, takut apa? Dalam dah. Ha? Dalam. Dah, lepas tu kuih. Lagi. Banyak ke belakang lah. Menang ke belakang. Menang ke belakang lah. Pakai life jacket menang ke belakang. Macam tu. Menang. Pergi sampai sana. Cantik lah. Pergi sampai sana. Ada ikan. Kita ikut dia. Dia nak berenang pula. Kat pulau nak berenang kat pulau. Cepat. Oh, itu dia perenang negara. Ikan lah guys. Perenang negara. Lawannya. Oh, nah. Tak apa. Ni pengalaman. Mana tahu jatuh laut kan. Boleh berenang. Ada life jacket. Macam lah. Okay, kita naik pulau dulu. Kita berhenti rehat. Kita makan-makan dulu. Nampak ni ikan? Ada ikan? Seselang ada ikan banyak ke? Ada banyak. Ya. Bawa buat ayah ke pantai nak matikan jin. Ya, bawa ke ambil depan lah, bukan ambil belakang, ambil depan. Dah penat. Dah penat relax lah, bertenang. Itu tu. Ada ikan apa? Ada ikan. Kacang. Kacang? Kecil je. Besar? Yang tu, ikan alu-alu lah. Lalu kecil. Boleh mengai ni. Dia sotong dah sotong. Cuba tengok sotong. Ni aku nampak. Ada kot. Selam tengok ada tak sotong. Okey kan, kita lepak di pantai dulu. Kita naik Pulau Bangkok ni. Ada pantai kan. ID ni
IT ni tu lah dia boleh tempat-tempat cetek ni boleh naik. Tu dia berenang pula dah. Dia dah syok lah berenang. Soalnya tak pakai dia jaket. Berat. Tak apalah. Okay, nak berenang kat pantai kat pulau. Kita biar pilah. Panas lah. Soalnya Tak bawa ni kan tidak boleh masuk dalam laut juga ni apa GoPro ni. Tak bawa ke dia punya apa cover tu. Dia ni memang pantai ayam dia boleh nampak air. Dia boleh nampak ikan. Okay, kita dah makan-makan dah. Kita naik kat pulau tu makan-makan. Tapi banyak sampah tu lah. Sampah banyak ni. Dekat pukat kan, hanyut ke sini. Ni kawasan yang tak ada orang ni kawasan hutan ni. Macam pulau yang tak berpenghuni lah. Dekat laut ni boleh naik sekejap. Macam nak pergi camping pun boleh. Tapi susah juga sebab itu dah nampak monyet. Saya ni alhamdulillah tak nampak monyet kan. Monyet ni apa dia ambil barang-barang kita kan. Itu je. Nak pergi camping pun kena tengok jaga-jaga lah kot monyet kan. Lepas tu saya pernah tengok lah kami duduk mancing kat tengah laut tu. Kat darat ni ada orang naik juga kan. Lepas tu monyet ambil barang dia. Dia duduk mancing kat depan tu. Jadi kita yang jaga-jaga lah kawasan macam ni. Ada monyet, ada binatang-binatang berbahaya ke, binatang liar, hidupan liar kan. Jadi nampak menarik lah kawasan ni. Ok jom kita sambung balik, sambung mancing balik. Okay, sonok lah air jenis. Sonok ni air dia ni biru-biru je. Ikan. Ikan? Tak apa. Hello Maya. Ada lagi tak? Ha? Ya. Oh ada lagi sikit. Tak apa. Baik lagi masuk. Tak apa. Banyak lagi masuk. Okay, dah habis mandi, kita sambung mancing. Cik ni. Oh ikan. Ikan sajen. Ikan sajen. Sajen lah. Ni duk ketuk-ketuk ni. Depa naik dah ni, buat tipuk. Depa pun naik juga, tipuk besar 2 kilo dah. Air tak naik Sabar. Air tak rasa air gorgon tipuk ni. Jahat. Aduh, gorgon. Tu dia gorgon. Tangan air kena gorgon ni pula. Aduh. Ingat dah ikan tipuk lah ni. Jangan ambil banyak kat mana? Kat depan. Ambil. Oh, tak. Oh, nombor. Tak ada banyak mai. Baru. Hebat. Baik. Besar gila. Tu. Alhamdulillah. Ya. Dah baru ni. Air dah dapat dah baru. Banyak dapat ini. Terbaik air. Tu. Tengok dengan muka air. Tunjuk kat muka. Ada ni. Dari grip tu. Bahaya. Dekat-dekat sama muka lagi. Okey tu dia. Tu. Muka dia besar je pada muka. Ada lagi tu, ada anak air ke ibu dia. Ibu ke. Sama macam dia ni. Partner dia lah. Ni air. Oh air. Air dapat ikan. Dapat ikan, air sauk sendiri. Nah penyauk. Angkat ni. Angkat bagi dia duduk atas ayam. Tak payah sauk tak apa ni. Boleh lah gerut-gerut. Saiz Kasar juga lah. Kasar agak tu. Saya hidaman. Saya manis-manis. Alhamdulillah. Apa tu? Masak apa? Steam limau. Ya, makan dalam lah. Kena ambil tu. Ambil yang Potong je lah. yang panjang tu. Ambil yang panjang tu. Tu kat kaki ya. Okey ya. Buat sini ya. Okey. Kita nak balik dah. Kita tunjukkan sikit. Kita buat apa? Jalan laut je lah hari lah. Tunjukkan. Kau potong. Katong Pertama sekali kena like video ni. Dah subscribe. Okey. Ni umpan kita. Dia kita punya gorgon.
Okey, ni gorgon. Oh, itu gorgon. Kena tipuk tadi. Kita payuk lah, kita tipuk. Dia. Ya. Okey, ni kan air baru dapat. Kendung baru. Ketong baru Tu ikan gerut. Gerut Lepas tu ikan gerut lagi. Gerut ais. Ni dapat 2 gerut. Tak tipuk ayah air lah dapat. Okey, kita tipuk lagi. Tu kita nak tipuk. Okey, lepas tu ikan ada ni ikan sikit-sikit ikan sapu kan. Apa dekok lah. Dekok satu ayah satu ayah. Lepas tu ikan tak apalah kapu simpan. Dan terisi. Itu je. Sajen. Tak apalah ambil gambar. Okey. Tengok sajen. Sajen nak keluar tak? Sajen besar lah ni. Sajen. Okey, letak tong. Letak tong, letak tong. Letak tong dekat gambar. Ha? Letak tong, letak tong. Makan. Okey, ni lah hasil-hasil kita. Dekat gambar ni. Okey. Oh. Oh. Itu sebelah. Okey, tu dia. Ikan ais tadi. Wah, kapu ais ayah sekok Ayah cakap ayah kecil yang besar. Okey, tu je geng. Allah. Alhamdulillah lah ini ada juga hasil Okey, ini je hasil kita untuk trip kali ni. Ada nak strike lagi. Belakang je nak strike lagi. Yang ni kami potlah kami duduk kat sangkar ikan tapi tak makan. Tak makan pun sangkar ikan tahun ni. Tak tahu lah, hari ni dia tak makan. Ni gerut. Gerut tadi sana, kat sana. Mana sana ekor sini. Ni boleh kat sana tu. Ya. Okey, dekat sangkar ikan tak makan kan. Dapat ni pun. Ni dekat sangkar ikan kat lah yang apa? Dom baru ni. Tu je geng. Okey, kita jumpa lagi lah noh. Sotong tak ada trik, tak buat lagi. Tak try lagi. Tak nampak pot lagi untuk candat sotong apa? Casting sotong kan. Pengenlah juga tapi mungkin belah sana tadi nak pergi, tu kena patah balik. Lain kali lah kot. Dia pun ada macam aktiviti maritim buat apa tau dengan kapal terbang apa helikopter semua kan. Segan nak lalu. Okey ayah, sana. Siap dengan mandi lagi ya. Siap dengan mandi lagi ni kali ni. Mandi naik pulau lagi kan. Sonok betul dia. Tapi alhamdulillah hari ni dia tak mabuk. Selalu dia bukan mabuk. Dia pening-pening macam tu lah. Sebelum ni pun dia pening-pening dia tak ada sampai muntah tapi hari ni dia tak pening. Tak pening, dia okey. Sampai habis. Sampai habis hari ni. Tempat dalam pun tempat berambak apa kan. Okey alhamdulillah. Mungkin kena air macam ni kot, apa air mati. Air mati tak adalah teruk sangat kan. Dia hidup lagi lah. Dia hidup lagi. Okey simpan. Tak boleh. Okey. Okey, jumpa lagi. Jumpa lagi. Apa cakap apa? Last. Jangan lupa subscribe. Like, share, komen. Like, share, komen. Tak lah tu. Kita kena tahok air muka kita. Hati-hati lah naik AV ni, kena hati-hati okay. Okay, kita tahu okay, semua ni. Jumpa. Assalamualaikum. Casting popping semua berdarah mengenai warriors. Jiwa kena kental, hujan ribu tufan, ombak bergelombang. Aku tidak goyang, aku tidak takut, tidak kalut, tidak semput. Mengair warriors. Jangan takut menepi macam atas bot ID. Semua layan macam sampai lunyai. Kumpau kita tidak terima. Tapau itu kita mau. Setapak ganas yang ku cari pasti dapat satu hari. Ikan tenggiri, ikan gerut, ikan kerapu, ikan jenahat.
takut, tidak kalut, tidak kalut, tidak kalut, tidak Renang pula. Jiwa kena kental, tidak kalut, tidak kalut, tidak kaku, Betul lah, tarik buat ya. tidak kalut, tidak kaku, tidak semput. Mengai, mengai, mengai. Ais berenang pula, air keluar ais. Mengai warriors, mengai Sampai dah. warriors. Oh. Okay, ni lah hasil kita hari ni. Okay, 3 ekor 4 tipuk atau pecah periuk dan gambaru. Hai dah penat lah. Hai siap renang lagi. Tengok. Kau jangan. Kerja, awak dia. Dah simpan cepat bang. Bang ya simpan. Okay, jumpa lagi. Tu-tu-tu-tu-tu. 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 Kebubo. Mengai warriors, warriors, mengai warriors. Woah, aku mengenai warriors. Pahlawan pancing di sekolah, aku cikgu di laut, aku pemancing. Kaki mancing, bukan kaki kencing. Bottom trading, casting, popping, sambung membedau. Mengai warriors, warriors, warriors. Wow, jiwa kena kental, hujan ribut taufan, ombak bergelombang. Aku tidak goyang, aku tidak takut, tidak kalut, tidak semput. Mengai, mengai, mengai. Wow, mengai warriors. Jambatan Kelong menebing, mancing atas bot, buat ID. Semua layan mancing sampai lunyai. Kumpau, 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 kita tidak terima tapau, tapau, tapau. Itu kita mau. Sentapan danas yang ku cari, pasti dapat satu hari. Katan diri ikan gero, ikan kerapu, ikan jenahat, tak kisah janji. Ikan naik, pasti bawa balik. Satu kali sentap, pap, pap, pap. Mancing strike, mengai strike, sentap strike. Ya, itu dia gorgon, gorgon, gorgon. Besar bas yang kita dapat. Yeah, yeah. Kalau kita nak pi mengai kawan, jangan takut bini tak bagi. Kalau bini tak bagi mengai, beli jiwa dulu. Ajak makan-makan, ajak jalan-jalan. Kalau tak jalan, angkut anak bini pi sekali. Kita boleh mengai, depa boleh healing santai-santai. Kalau dapat ikan itu bonus kawan, tak dapat ikan tak ada masalah. Kita santai-santai saja. Mengai, mengai.